Filem Blood Brothers Bara Naga. Tak disangka lagi ini merupakan filem terbaik aksi yang aku pernah tonton setakat ini daripada Malaysia. So, secara generalnya filem Blood Brothers ni mengisahkan tentang dua orang sahabat. Gas dilakonkan oleh Syahraz Ahmad dan Arif dilakonkan oleh Syafiq Kyle, di mana diorang ni memang partner dalam pekerjaan diorang sebagai pengawal peribadi berstatus elit. Diorang ni ada join satu kumpulan diberi nama Kumpulan Naga. Tiba-tiba ada satu insiden terjadi dalam kumpulan tersebut yang menyebabkan Arif dituduh sebagai seorang pembelot. Tapi Arif ni bukan setakat dia ni kena buru oleh Gas, kawan baik dia, tapi dia diburu oleh Datuk Zul dan juga pihak polis. Tapi kalau korang nak tahu kenapa Arif ini diburu, betul ke dia yang belot, apa yang terjadi sebenarnya, tonton sendiri dekat Pawagam guys. Filem Blood Brothers ni dari sudut cast dia memang well casted. Dari sudut storyline dia yang very engaging, yang kita pun sampai dekat hujung tu masih lagi berteka-teki apa yang jadi sebenarnya, siapa yang buat benda ni sebenarnya. Dari sudut emosi yang sangat-sangat sampai, especially scene Amelia Henderson dan juga Syarnas Ahmad. Surprisingly, that is my favourite scene. Dari sudut action sequence yang cukup kemas, tak berterabur. Walaupun cerita ni agak panjang, 2 jam lebih, tapi aku sebagai bukan peminat filem aksi, aku sangat-sangat appreciate everything in this movie. Secara rasminya akan keluar dekat Pawagam Malaysia mulai 10 April 2025. Tell me what you guys think about this movie. Adakah ini semata-mata hype ataupun memang well deserved? Once again, tahniah kepada Syafiq Yusof dan juga Abilash Chandra sebab berjaya buatkan satu filem yang cukup menarik. So, apa tunggu lagi guys? Beli tiket sekarang, tonton filem Blood Brothers Bara Naga di Pawagam berdekatan anda. So personally, I give it 10 out of 10 untuk filem Blood Brothers Bara Naga. So bye!